Okay, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. Belakang saya ni Lexus RX 300 yang menggunakan electronic absorber. Owner datang daripada KL. So owner ni cakap kereta ni bawa tak sedap. Betul, masa saya test tu, masa comfort mode dia terentak-entak, lembut sangat. Jadi so kami terus masuk dekat mesin tester untuk kita ambil ground contact bacaan kelembutan absorber tu. So you guys boleh tengok depan kiri 29, depan kanan 20 lebih, belakang kiri 20 lebih, belakang kanan pun 20 lebih. Jadi bila bacaan macam tu memang kereta you guys akan rasa berbuai. Sebab dia electronic absorber. Even dia ada sport mode pun, tapi sport mode dengan comfort mode dah tak ada beza. So kita buka absorber ni, kita cuba tekan, memang lembut guys. You guys boleh tengok depan lembut, belakang pun lembut, senang tekannya. Jadi untuk settlekan, kita ambil masa sikit untuk refurbish sebab absorber Lexus kita tak ada stock. So kita kena buat yang dekat kita. So kita ambil masa lebih kurang dalam 1 hari untuk settlekan. Jadi selepas siap tu Alhamdulillah. So sebelum pasang tu kami tekan dulu. You guys boleh tengok tekan memang keras lah, memang agak keras. Jadi selepas siap pasang semua, saya sendiri pergi test kereta ni untuk kita rasa macam mana rasa selepas kita custom 40% safer electronic absorber. Jadi you guys memang bila saya test tu memang rasa firm, rasa sedap. Jadi selepas itu kita masuk dekat mesin tester macam biasa untuk dapatkan ground contact. Adakah perbezaan dia tu sebelum dan selepas? Dia betul. Selepas kita refurbish absorber, you guys boleh tengok depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan, semuanya di bawah 20, berbelas-belas. Jadi dekat situlah comfortnya sesebuah kereta. Okay, so itulah dia yang saya boleh share untuk Lexus RX 300 yang menggunakan electronic absorber. Kepada you guys kat luar sana yang guna electronic absorber, nak tukar baru mahal, jangan risau. Masuk dekat link bio saya ataupun dekat skrin ni ada nombor saya, boleh roger saya direct. So insyaAllah, yang paling penting guys, kita kekalkan original. Kita nak comfort sesebuah kereta tu rasa sedap bila bawa untuk family. Okay, so guys, insyaAllah jumpa lagi. Selamat menjalani ibadah puasa dan selamat menyambut Syawal yang akan tiba. So insyaAllah, bye-bye. Assalamualaikum. Drive Auto, whack the corner. Bye-bye.